Baru je aku nak seronok-seronok nak review game Malaysia lawan Laos menang. Lepas tu nak review Malaysia lawan Thailand pula menang. Sekali satu je menang. Dan game terbaru Malaysia kalah dengan Thailand. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. Akhirnya we are back. Setelah sekian lama kita menghilang. Tak ada lah lama, aku hilang berapa hari je pun. Ramai dah kalut dah setiap DM, setiap komen kata, "Woi, nasi aku dah basi ni, aku tak makan nasi, tunggu video hang." Chill, sabar Azad. Aku pergi healing cuti je setelah sekian lama aku tak bercuti. Kali ni bagi challenge sikit. So dalam video kali ni kita nak review dua game yang Malaysia dah main, iaitu lawan dengan pasukan Laos satu yang aku tak sempat nak review, dan kita juga nak review lawan dengan pasukan Thailand baru-baru ni, yang mana semua kemungkinan dah tahu result. Malaysia menang 4-0 dengan pasukan Laos, tapi terciduk 2-0 dengan pasukan Thailand. So adakah level kita lawan dengan pasukan Laos saja, dan bila lawan dengan pasukan yang lagi kuat kita gagal bagi saingan? So kita tengok dulu Malaysia lawan dengan pasukan Laos. Pertama sekali aku nak ucapkan tahniah kepada fan-fan bola sepak Malaysia sebab berjaya penuhkan Stadium Kuala Lumpur, yang mana kita tengok hari tu dekat Stadium Kuala Lumpur full house Malaysia lawan dengan pasukan Laos. So kita boleh kata sokongan yang padu juga diberikan oleh fan-fan bola sepak Malaysia. Memanglah akan ada orang kata, oh sebab kapasiti stadium tu kecil sebab tu nampak full house, tapi full house still full house. Sebab aku rasa lah ni adalah titik terendah bola sepak Malaysia. Aku rasa lagi-lagi player perlukan sokongan padu daripada fan-fan bola sepak Malaysia sendiri. Siapa lagi nak sokong kalau bukan kita, betul tak? So dalam game ni Malaysia lawan dengan pasukan Laos, yang memang kita tahu Laos ni adalah pasukan punching bag lah dalam grup kali ni. Sebelum tu mereka dah kena bantai 5-0 dengan Thailand dah. So kali ni expectation Malaysia bukan setakat kena menang dengan pasukan Laos, tapi Malaysia kena ada satu statement win yang menunjukkan Malaysia pun boleh bantai pasukan Laos, bukan kena menang saja. Sebab game lepas lawan dengan pasukan Myanmar, kita semua dah kecewa dah. Walaupun menang tapi kita nampak macam frust. So bila start dalam game ni, main pula dekat tempat sendiri, kita boleh tengok pasukan bola sepak Malaysia bermain dengan cukup baik dan juga teratur daripada minit pertama. Cuma masalah dia adalah daripada segi finishing. Daripada minit pertama kita memang attack nampak teratur, counter attack ke, attack secara bagus ke, tapi bila sampai cross masuk dalam kotak penalti, tak ada siapa nak score. Decision making kita barai, so membuatkan kita selalu stuck. Banyak kali tahu situasi yang kita sepatutnya boleh dapatkan gol lagi awal, tapi kita tak dapat gol. Sampailah pasukan Malaysia dapatkan gol pertama daripada Paulo Josue, barulah masuk ke second half kita agak confident sikit untuk score. Kalau nak kata second half dengan first half, aku rasa gameplay lebih kurang sama je, cuma daripada segi confident tu. Sebab kita tengok Paulo Josue score gol pertama untuk pasukan Malaysia, lepas tu barulah kita tengok Malaysia punya serangan lebih teratur, dan lagi penting bila sampai ke kotak penalti kita tak terlalu kalut. Bukti dah kita tengok gol Endrick, tak silap aku masa tu cutback kot, dapat dekat Endrick score. Lepas tu Malaysia berjaya score gol ketiga, dan paling penting gol keempat daripada Wan Kuzan. Tu gol free kick tu lawa gila amat. Memang kita kata keeper tu mediocre, tapi kalau tengok knuckleball daripada Wan Kuzan tu memang solid. Aku pun tak expect dia nak shoot. Ingat dia nak hantar bola kat teammate saja. Tapi ramai juga bagi tahu, termasuk aku, walaupun menang 4-0 ni, kita still tak puas hati lagi disebabkan keputusan referee yang nampak macam berat sebelah. Referee dalam game ni macam tak mau Malaysia skor banyak gol tau. Sebab apa? Sebab referee dalam game ni ada dua insiden yang bagi aku patut dipertanyakan lah, sebab keputusan ni memang obvious gila. Dan adakah Laos anak AFF? Sebab selalu kan kalau kita kata referee menangkan tim ni, kita kata tim ni anak AFF lah, anak FIFA lah apa semua kan. Pertama sekali keputusan yang aku rasa semua terpinga-pinga adalah tackle kepada Endrick lah. Dan tackle tu berlaku dalam kotak penalti, dan bukan tackle tu Endrick acah-acah injured, memang member injured keluar dan tak main langsung game lawan Thailand. So memang tackle tu tackle lah kan, dan kasar berlaku dalam kotak penalti, tapi referee langsung tak VAR, referee langsung tak check, referee anggap sekadar besar saja dan tak bagi penalti dekat pasukan Malaysia. Yang kedua adalah gol Hakimi. Aku rasa gol tu tak patut dibatalkan sebab memang nampak dia onside. Masa ni semua juga fan terpinga-pinga adakah bola tu offside. Kalau hang tengok dekat stadium mungkin hang tak argue sangat sebab hang tak nampak video tu. Tapi kalau hang tengok dekat rumah, hang tengok dekat klip video, memang nampak jelas yang gol Hakimi tu tak patut dibatalkan. Masalahnya kalau nak cancel gol tu kita okey, tapi kenalah review VAR balik kan, tengok balik okey gol ni offside ke tak offside. Masalahnya depa tak tengok VAR langsung, dan lepas tu tiba-tiba depa kata gol tu offside. So walaupun Malaysia menang 4-0 dalam game ni, aku rasa Malaysia boleh skor lagi banyak gol untuk kalahkan pasukan Laos. Apapun kena
bagi pujian dekat belah pemain kiri kita, iaitu Ruven Tiran dan juga Pavitran Gunalan. Dua player ni memang solid gila, rajin menyerang, rajin bertahan, disebabkan itulah attacking pasukan Malaysia solid dalam game ni. So selepas kita puji melambung pasukan bola sepak Malaysia dalam game lawan dengan pasukan Laos, kita masuk pula game lawan dengan pasukan Thailand. Kali ni lah orang kata buku bertemu dengan ruas, sebab sebelum ni kita lawan dengan pasukan Myanmar, kita agak gugup. Lawan dengan pasukan Laos, kita nampak kita dah dapat confident 100%, dan kita kali ni masuk lawan dengan pasukan Thailand. Thailand antara pasukan yang terkuat dekat Asia Tenggara lah ni. Kalau kita tengok ranking FIFA pun, Thailand jauh tinggalkan kita mat. Thailand lah ni dah masuk top 100 tau, 94 dunia. Malaysia pula kekal lah dengan 136 dunia tu. So sebenarnya kalau hampa tengok gameplay pasukan Malaysia dalam 20 minit pertama, bila aku tengok gameplay pasukan Malaysia dalam 20 ke 25 minit pertama macam tu, aku amazed. Aku rasa macam, wish, adakah Malaysia under Tan Cheng Ho memang betul-betul padu? Ni Tara tak dapat full squad lagi, tapi main macam ni, nampak tenang, nampak kita lagi bagus daripada Thailand. Kita boleh pegang bola lama. Thailand pula masa tu mengharapkan main counter attack, tapi setiap kali depan counter kita berjaya bertahan solid. So memang dalam game ni aku nampak macam, ush, kita dah lah lawan dekat away ni, mungkin boleh menang kot. Sebab kalau kita menang dalam game ni, last game lawan dengan Filipina, mungkin kita boleh santai-santai saja. Tapi ni lawan dengan pasukan Thailand, kita dah main macam ni dalam 20 minit pertama. Cuma tiba-tiba lepas 25 minit tu masuk ke minit 30, aku tak tahu apa jadi, gameplay pasukan Malaysia jadi huru-hara. Salah satu faktor dia adalah kita tengok play Thailand sendirilah. Thailand sendiri dah start boleh baca gameplay pasukan Malaysia. Sebab kalau hampa tengok gameplay pasukan Malaysia, sama saja daripada minit pertama, iaitu mereka cuba take on satu player, cuba dribble 1-2 player, lepas tu passing dan main counter attack. Yang itulah gerakan pasukan Malaysia dalam game ni. Awal-awal memang menjadi sebab Thailand tak dapat baca lagi game ni, tapi bila Malaysia keep gunakan benda yang sama saja sepanjang 20-30 minit, Thailand dah start dapat rentak, mereka dah start dapat map dekat atas padang. Sebab itulah Malaysia lepas tu nampak lost gila. Dan tiba-tiba Malaysia yang menyerang tadi, tiba-tiba kena attack bertubi-tubi dengan Thailand. Bukan tiba-tiba kena attack lepas tu boleh recover, tak. Malaysia kena attack dengan pasukan Thailand tu bertubi-tubi sampailah time kena 2-0 tu. Time kena 2-0 tu pun bukan sebab Thailand tak mau serang, sebab Thailand dah selesa, mereka fokus untuk pertahankan kedudukan 2-0 tu. Dan agak mengecewakan, masa tu kita kena pressure, tiba-tiba Thailand pula dapat penalti dengan mereka review VR 3GP tu. Pause pun tak dapat gambar yang sebenar. Aku pelik pula kan, VR cak ayam pun mereka guna pun aku tak tahu. Masalahnya masa tu sepatutnya Ubaidullah dia nak buat clearance tau, dia nak clearkan bola tu, tapi bijaklah play pasukan Thailand. Aku bukanlah nak letakkan kesilapan tu kepada Ubaidullah, tapi memang kita boleh tengok banyak kali taktik ni digunakan oleh banyak tim dalam kotak penalti, yang mana bila defend nak clear bola, pemain opponent akan susup daripada belakang, lepas tu dia letak kaki dia aja kat atas kaki kawan tu, lepas tu kawan tu nak clear bola, pak, kena kontak, dapat penalti, dan pasukan Thailand berjaya leading 1-0. Dan sayang sekali lagi second half, Malaysia banyak kali juga buat mistake, banyak hilang bola dekat space sendiri, dan akhirnya dihukum dengan gol kedua pasukan Thailand. Dan masa tu aku ingat boleh argue offside lah, tapi bila tengok position Rodney Calvin, memang nampak lah memang tak offside langsung dalam game ni. So Malaysia kalah 2-0 dengan pasukan Thailand. Dan Tan Cheng Ho buatlah beberapa pertukaran, termasuk masukkan Wan Kuzain masa second half. Nampaklah sikit perubahan daripada segi gameplay, daripada segi intensity kita menyerang. Tapi sayang, masalah confidence tu kembali menghantui pasukan bola sepak Malaysia bila kita gagal untuk skor gol penyamaan. Sedangkan banyak juga peluang yang kita dapat masa second half, tapi kita tak dapat skor. Selain kita kena bagi pujian juga dekat goalkeeper pasukan Thailand yang buat beberapa save yang crucial juga dalam game ni. So apapun, walaupun Malaysia kalah dengan pasukan Thailand, sejujurnya ni tak tahulah, ni POV aku lah. Untuk hampa aku tak tahu lah, tapi untuk aku dah expect daripada ni sebenarnya. So tak adalah kecewa sangat. Cuma performa dalam 20 minit pertama tu buatkan aku dapat harapan dan sedikit kecewa lah dalam game ni. Senang cerita, sebelum masuk game kalau kalah aku tak frust pun sebab aku dah expect. Tapi tiba-tiba bila main 20 minit kita rasa macam, boleh menang pula. Tiba-tiba lepas tu kalah. Macam tu lah cerita dia. Tapi apapun, last game Malaysia dalam group stage lawan dengan pasukan Filipina, sama-sama lah kita turun dekat stadium bagi sokongan dekat pasukan bola sepak Malaysia supaya boleh menang dan kalahkan pasukan Filipina untuk masuk ke next round.
Hampa rasa dalam next game Malaysia boleh menang ke dengan pasukan Filipina? Sebab Filipina kalau kita tengok dalam AFF ni, prestasi mereka terumbak-ambing juga. Mereka first kalah mengejut dengan pasukan Myanmar 4-1 dekat tempat sendiri pula tu. Lepas tu menang 4-1 dengan pasukan Laos. Lepas ni mereka lawan dengan Thailand dulu sebelum lawan dengan pasukan Malaysia. So itulah video kali ni. Apa komen hampa tentang prestasi pasukan bola sepak Malaysia dalam game 3 terakhir dalam AFF ni, dan hampa rasa kita boleh menang ke dengan pasukan Filipina nanti? Cuba komen kat bawah tengok. So itulah video kali ni dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Banyak benda kita nak kupas disebabkan aku tertinggal banyak. Tak apa, kita catch up pelan-pelan. Dan aku Solehan. Assalamualaikum.